Dunia hari ini bergerak pantas, dipacu oleh kemajuan ilmu dan kecanggihan teknologi. Namun, dalam arus perubahan ini, apakah nilai sebenar yang membentuk generasi masa hadapan? Ilmu bukan sekadar tulisan di buku, tetapi cahaya yang menerangi hati. Ilmu membimbing akhlak, membentuk jati diri dan menentukan arah kehidupan. Tanpa ilmu di hati, teknologi hanyalah alat tanpa makna. Hari ini, teknologi membuka pintu dunia tanpa sempadan. Maklumat berada di hujung jari. Pembelajaran menjadi lebih mudah dan pantas. Generasi kini bukan sekadar pengguna, tetapi pencipta masa hadapan. Namun, di sebalik kecanggihan ini terselit cabaran yang tidak boleh diabaikan. Tanpa kawalan dan panduan, teknologi boleh melalaikan dan menghakis nilai diri. Ada yang terlalu leka dengan dunia maya hingga lupa realiti kehidupan sebenar. Masa dihabiskan dengan perkara yang sia-sia dan fokus mula hilang. Di sinilah pentingnya ilmu sebagai kompas yang memandu arah. Apabila ilmu di hati digabungkan dengan teknologi, lahirlah generasi yang bukan sahaja bijak tetapi juga berakhlak dan berdaya saing. Generasi hari ini bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi generasi yang bakal memimpin dunia masa hadapan. Masa depan bukan milik mereka yang hanya menguasai teknologi, tetapi milik mereka yang memiliki ilmu di hati. Dengan ilmu sebagai asas dan teknologi sebagai alat, apabila ilmu memimpin diri, teknologi akan memperkasa generasi.